dalam sotong ada cacing? Mungkin ada yang baru tahu. Jom tengok perkongsian brother ni. Lepas ni kena siang bersih-bersih tau. Okay, ni kita siang satu Cacing tu dia duduk kat sini. Dia duduk tengah-tengah ni sikit. Dia tak duduk hujung ni, tak duduk kat sini. Tarik. Tak ada. Tapi dia ada lekat kat sini. Nampak tu? Banyak. Sebab tu siang sotong bersih-bersih. Banyak ni, beribu ekor ni. Okey, ni cacing. Dia duduk dalam sotong lah. Tapi dia tak duduk ujung-ujung buntut sotong ni. Ni buntut sotong lah. Tak duduk ujung ni, dia duduk tengah-tengah sikit. Kalau kita masuk jari pun takkan sampai. Kita tarik jarum ni baru dia keluar. Tapi kalau kita tarik jarum tu kosong, maknanya benda ni tertinggal kat dalam lah. Hidup kan?